ada Cik Syafiqah dan juga Puan Saza. Okey, alright. Kita akan teruskan dengan moderator kita menjemput di atas untuk kita meneruskan kita punya talk pagi ini bersama 3 orang moderator yang akan membincangkan tentang Bulan Pemakanan Malaysia. Persilakan moderator kita untuk sama-sama ke pentas utama. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di Ion Mall Bandaraya Melaka? Tak dengar lah. Apa khabar semua yang ada di Ion Mall Bandaraya Melaka? Alhamdulillah. Alright. So, seperti yang diperkenalkan oleh MC, terima kasih banyak. Kami merupakan nutritionist. Kalau nak ikutkan topi tu banyak kan, tapi hari ni kita pakai topi nutritionist. Saya daripada bahagian pemakanan dan kita akan bercerita tentang FOMO ataupun mungkin ada yang pernah dengar apa itu FOMO agak-agak. Fear of missing out. So kalau boleh kita nak bercerita sedikit sebanyak dan berkongsi secara santai. Kita jangan stres-stres walaupun dia nampak berilmiah, tapi kita akan bercerita dengan lebih mudah untuk semua relate dan faham. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan jelitawan-jelitawan yang berada di hadapan kita. Okey. So yang berwarna pink. Orangnya cukup cantik. Manis sekali. Alright. So kita perkenalkan Puan Nurul Zaiza yang mana dia akan berkongsi dari sudut kesedaran pemakanan wanita, inisiatif kesihatan wanita serta bagaimana wanita boleh membuat pilihan yang lebih bijak. Sebenarnya pilihan tu dah ada dah puan-puan, cuma kita nak pilih sahaja. Alright. Dan di hujung sekali nampak segak dengan blazer, kebetulan sama pula warna. Memang great mind thinks alike. Sama berwarna maroon, iaitu Puan Saza, juga nutritionist yang akan berkongsi dari sudut pemakanan, trend makanan sihat serta diet culture dan kesan kepada nutrien wanita. Berikan tepukan kepada jelitawan kita hari ini. Hari ini kita naik up sikit jelitawan. Barulah semua orang nak tengok, betul tak? Okey. Alright. Tajuk forum kita pada hari ini, FOMO makanan dan wanita. Berbaloikah? Berbaloi ke perempuan? Sekarang ni dunia sangat pantas, betul tak? Kita ada media sosial, trending makanan viral, diet pun sekarang dah trending, ada suplemen lah, kopi kurus, detox drink dan macam-macam lagi. Okey, lebih mencabar, wanita sering menjadi sasaran utama pemasaran makanan. Kenapa agak-agak? Sebab kita ni suka apa? Kita suka makan kan perempuan? Tak makan tak boleh. Sebab tu kita jadi sasaran. Jadi pagi ni kita akan kupas secara santai tapi secara berilmiah insya-Allah dalam dunia penuh trend pemakanan dan makanan viral. Adakah semuanya berbaloi untuk kesihatan wanita? Dan sebenarnya apa yang membantu tubuh badan wanita? Kita ni kalau tak sihat, kita apa? Selalunya kita makan tu untuk apa? Untuk tenaga. So kita nak lebih bertenaga, lebih menarik dan memberi kesan kepada kesihatan jangka panjang. Alright? Okey, so kita mulakan dengan soalan pertama kepada Puan Zaiza kita. Puan, kita nampak wanita antara golongan yang sangat terdedah kepada trend makanan viral dan healing food. Pada pendapat Puan lah, wanita ni kenapa dia lebih mudah terpengaruh dengan trend makanan viral dan healing food? Mungkin dari sudut emosi ke, beauty culture ke? Boleh tak Puan terangkan?
Okey, terima kasih Puan Adiba yang turut cantik jelita. Terkejut pagi-pagi. Okey. Okey, kalau kita sebut tajuk kita tentang FOMO, perempuan yang hadir, terima kasih sudi hadir untuk mendengar pagi ni. So FOMO ni adalah satu, kita kata satu slang lah, perkataan yang diciptakan kerana tentang fear of missing out. So jadi FOMO. FOMO ni maksudnya kita ada je benda baru, ada je trend baru, kita mula apa? Nak ikutlah, nak cubalah, nak rasalah. So sebenarnya lelaki dengan perempuan, dia punya dua-dua ada dipengaruhi oleh FOMO ni. Cuma lelaki ni mungkin dalam bidang dia lah, dalam kegemaran dia. Kereta ke, aksesori motor ke, atau gaya hidup berkaitan lelaki lah hobi mereka. Tapi perempuan ni memang dia target market. Target market yang lagi besar. Kenapa? Makanan pun wanita lah dulu. Betul. Kecantikan pun wanita lah dulu. Kan? Kesejahteraan diri. Nak healing-healing siapa dulu? Perempuan juga. Jadi dari segi industri, pemain industri marketing kan, memang kita ni perempuan lah, sebab saya tengok depan saya semua perempuan kan, kebanyakan semua. Memang kita lah target market. Jadi fitrah manusia, fitrah wanita ni juga memang suka pada kecantikan. Dan kita pun kalau tuan-tuan perempuan setujulah kan, kita ni lah juga penjaga kepada keluarga kita kan. Kita lebih peka dengan apa yang kita nak, keluarga nak, pasangan kita nak. Jadi kita juga lebih peka orang keliling kita. Jadi kalau ada orang keliling pun FOMO, mulalah rasa macam mana? Dudak, aku tak ikut lagi ni. Aku tak test lagi kerana lebih pada curiosity. Jadi yang ni yang wanita kena sedar dulu. Maksudnya kita mungkin akan terima FOMO ni setiap minggu ada je. Makanan viral ke, minuman viral ke. Tapi macam mana kita nak tapis? Macam mana kita nak tapis dan macam mana kita nak pastikan kita dapat FOMO yang baik-baik aja. FOMO baik pun ada juga. FOMO makan sayur, makan suku-suku separuh pun ada juga kan. Jadi cara kita menapis itulah yang penting sekali supaya tidak dipengaruhi lah. Betul. Oh, macam tu Puan. Kadang-kadang ni kita tak terfikir pun. Betul tak puan-puan? Kita nampak je, wow. Dia tak fikir dah. Terus je dia ambil. Orang kata apa? Swipe. Kan? Okey. So terima kasih Puan Zaiza, menariknya. Sekadar membeli tak apa, tapi sebenarnya kita nak rasa keberadaan belonging ataupun nak masuk dalam kelompok semua orang dah pernah pergi, contohnya begitu kan. So up to date dan rasa nak jaga diri seperti orang lain juga. Okey. So soalan seterusnya, semakin panas rasanya kan Puan Saza? Tadi kenapa nak kena pilih yang FOMO pula? Sekarang rasanya banyak juga makanan healthy macam mana Puan Zaiza maklum tadi. Okay, so mungkin macam-macam smoothie bowl, dessert protein ataupun makanan yang kononnya dilabelkan clean. Tapi ada di sebalik, betul tak Puan Zaiza? Betul. Mungkin ada yang tinggi gula, tinggi lemak atau tinggi kalori. Jadi pada pendapat Puan Zaiza lah, macam mana wanita nak bezakan antara trend yang betul-betul sihat atau sekadar marketing? Silakan. Okey, apa khabar semua, sihat ya? Orang Melaka? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Bila cerita pasal makanan viral, saya nak tanyalah, minggu ni ada ke check out beg kuning, beli makanan apa-apa? Ada ke? Sekarang tengah trend apa ni ya? Kita kadang-kadang ada kek tapak kuda lah, kita ada kunafa lah kan. Mungkin different generation, different kind of makanan viral lah kan. Okey, kalau orang muda sekarang tengah in coffee, matcha kan. Matcha tu asalnya kan dah memang kita kata kaya dengan antioksidan kan. Kopi pun kaya dengan antioksidan. Tapi bila kita tambah dengan whipped creamnya, strawberry matcha, caramel lagi di atas itu. Boba lagi. Okey, kita tengok pun dah takut dah. Okey, so itulah maksudnya apa-apa pun asalnya makanan tu sihat jika kita bersederhana. Okey, dan tidaklah orang kata terlebih-lebih gula kan, lemak seperti krim dan sebagainya lah. Ya, ada juga yang kita nampak produk makanan atau minuman dilabelkan sebagai minuman kesihatan kan, jus habatus sauda kan, banyak. Tapi bila kita tengok kandungan gula dia
sangat tinggi ya. So kena perhatikan label. Sekarang ni pun KKM dah kita tahu ada rujukan untuk kita membeli seperti logo HCL. Boleh pergi ke booth. Okey, untuk kita tengok nak beli barang dapur tu, kita boleh ajar anak-anak kita ya, nak beli barang dapur kita tengok dulu. Jangan tertipu dengan tanpa gula kan, low calorie ke semua ya, tapi kita tengok belakang tu rupanya dia ada tambahan-tambahan yang lain ya. So jadi HCL paling mudah logo ni untuk kita perhatikan dan tengoklah. Ya, sama juga macam trend kalau kita nak sihat, kita ambil lah segala makanan kita kata superfood. Kan chia seed, kadang kita tengok yogurt ball kan. Tapi bila terlampau banyak kan yogurt dengan ada chia seednya, dengan ada tambahan-tambahan lain kacang-kacang, dia masih lagi tinggi kalori. Tu yang kadang-kadang pening, rasa dah makan sihat dah, kenapa berat tak turun? Kan? Betul, itu selalu. Itu biasa Saya pun diterima. sama. Okey, dan term saya rasa apa pun berbalik kepada portion lah, porsi saiz makanan juga. Ya, kadang saya faham, kadang-kadang kita teringin nak ikut ataupun kita nak belanja kawan-kawan kan, anak-anak kita, tapi kita kena jangan abuse perkataan sekali-sekala tu. Tak apalah sekali-sekala kan. Tapi dah berkala-kala, tengok hari ni kita ambil matcha strawberry, esok kita ambil kek tapak kuda. Kunafa. Macam tu ada hari-harinya kan. So kita cuba limitkanlah sebulan 2 kali macam tu. Okey? Apa pun bersederhana. Alright. So message yang penting daripada Puan Saza tadi, nampak tak semestinya sihat. Betul tak? Mahal tak semestinya sihat. Betul tak? So perkara-perkara yang paling penting untuk puan-puan betul-betul faham, apa yang penting adalah kandungan gula, portion size serta kekerapan pengambilan. So itu yang paling penting. Kadang-kadang diet makan 5 biji kuih je kan, tapi 5 biji kuih je dah berapa dah kalori. Itu yang kita kena faham. Alright. So nampaknya ramai dah tak sabar lagi nak tahu pasal pemakanan sihat ni Puan Zaiza. Okey, Puan Zaiza, wanita biasanya penjagaan diri ni paling penting lah. Kan? Sebab tu kita nak belajar makeup, baju cantik-cantik kan. Tapi mungkin tertinggal bab pemakanan. Betul tak? Bukan setakat makeup saja, betul? Makeup, baju cantik, apa yang patut kita prioritikan adalah pemakanan juga. Boleh tak Puan secara ringkas kongsikan bagaimana daripada bahagian pemakanan sendiri cuba untuk memberi kesedaran kepada wanita mengenai pemakanan wanita, terutamanya inisiatif yang kita selalu dengar. Silakan. Okey, terima kasih Puan Adiba. Okey, memang wanita ni setuju tak kalau saya kata dekat rumah siapa yang sepatutnya lebih cakna tentang nak masak apa hari ni? Nak makan apa hari ni? Adakah suami kita? Adakah abang kita? Atau anak sulung lelaki? Selalunya siapa? Suami beras beli, beras kita beli. Okay, dia beras kata. je dia beli. Kita masak. Tapi yang masak yang menentukan beras tu nak beras apa jenis apa ke, kan, yang mana ada diskaun lagi murah, bang kedai kat situ kat yang murah sikit hari ni, tu semua wanita. Jadi bila wanita banyak dalam menentukan kepada apa yang dimakan oleh keluarga, maksudnya apa? Maksudnya wanita tak nak kita wajib ada ilmu tentang pemakanan. Okey, ilmu pemakanan ni dia adalah satu ilmu yang banyak beri manfaat, bukan pada kita saja, tapi untuk anak-anak. Contohlah perempuan kalau ada anak remaja wanita kan, dah boleh dah juga, selain dia pandai pasal makeup dia kena jaga juga pasal makan dia. Sebab makan dia tu kenapa? Nanti dia nak kahwin dia nak ada perempuan nak dapat cucu. Tak, kalau anak kita makan tak sihat, tiap-tiap hari FOMO kan. Hari ni minum air green tea, caramel latte lah. Esok dia minum pula kopi americano kan. Esok ramen. Lagi ramen. Samyang. So bila masa dia nak dapat sayur-sayuran dia? Bila masa dia nak dapat zat nutrien dalam badan dia. That's why di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia kita memang mewawarkan agar
semua wanita yang dalam proses nak masuk persediaan umur 15 hingga 49 tahun perlu tahu pasal pemakanan. Ada 3 perkara dia perlu tahu. Satu, pasal semua info pemakanan. Berapa banyak sayur dia kena ambil, buah dia kena ambil setiap hari. Kemudian kalau dia nak bersedia nak hamil, kok ada yang dah kena merisik ke, anak-anak yang dah kena risik ke apa, tanya juga dia, atau ada bakal menantu kan, tengok dia makan kan. Perempuan hidang, makanan, sayur semua lengkap, tengok dia ambil tak sayur tu, dia ambil tak buah tu. Rupanya rasa sayur pun dia cucuk je, tak makan. Aunty, minta maaf, I tak makan sayur. Ini sebenarnya menunjukkan apa? Apa kandungan nutrien zat yang masuk dalam badan. Sebab kebanyakan makanan FOMO, kalau kita kata air, kopi dan sebagainya dengan sirap sebagainya, ada apa? Lemak, ada gula, kan? Ada bahan perasa pewarna tiruan. Tapi kat mana dia nak dapat zat yang membentuk darah dia? Kat mana zat yang nak membentuk tulang dia lebih kuat? Kat mana? Lepas tu dia nak hamil. Jadi inilah ilmu yang kita nak sampaikan kepada wanita, kena jaga diri. Kena jaga makan sendiri. Tak kisahlah nak picky eater ke apa, the moment dah masuk nak kahwin, mesti kena pandai makan sayur, pandai makan buah, susu kena ambil. Sebab apa? Nak mengandung nanti. Betul? So bila nak mengandung, ada ke wanita yang umur usia kandungan dia 1 minggu, 2 minggu dia dah tahu dia mengandung? Tak ada kan? Selalu dah 3 bulan baru dah tahu. So 3 bulan tu janin tu dah terbentuk. Kalau maknya tu sayur tak makan, setiap hari makan gula je kan dalam bentuk pelbagai, macam mana janin tu nak sihat? Macam mana anak tu nak sihat dalam kita kata dalam rahim lah. That's why kita kata wanita kena jaga diri sendiri dulu. Okay, jaga diri sendiri, makan kena cukup. Cukup bukan dari segi FOMO, cukup kena ada sayurnya, buah je. That's why kita punya inisiatif Healthy Eating Responsibility for Women, kalau tengok tadi video dia, kita memberi penekanan dekat universiti, dekat institut latihan, dekat komuniti, tempat kerja dan juga di mana-mana bersama pusat pembangunan wanita pun kita ada join together untuk kita sentiasa maklumkan tentang perkara ini. Wanita, jaga diri anda, kena jaga pemakanan untuk generasi yang lebih sihat. So itulah yang kita tekankan. Okay. Alright. Okay, so sangat penting ya puan-puan. So selain daripada kita habiskan duit untuk beli alat makeup kan, mungkin alat pengurus, ada yang berlari ke, beli treadmill, basikal kan. So kita kena ataupun pergi spa ke apa ke, kita tambah lagi satu segmen iaitu pemakanan sihat. Alright, so self care maknanya dengan makan secara cukup, seimbang tapi tidak menyeksa. Janganlah pula kan, alamak saya menyesal lah datang hari ni, esok saya dah terseksa nak makan makanan sihat. Tidak menyeksa puan-puan dan namun tidak mengabaikan keperluan nutrien. So kita dah masuk dah bab yang lebih berat iaitu berat badan. Nama pun berat kan, berat badan. Body image dan diet culture. Okay, so topik ni sebenarnya semua wanita memang suka sangatlah. Siapa tak nak kurus kan? Siapa tak nak cantik kan? So ini adalah kita nak bagi kepada Puan Syazah lah. Boleh Puan? Okay, Boleh. so kita nak tanya sikit. Perlu kurus kan untuk nampak cantik dan confident? Sebab tu muncul macam-macam diet ekstrim. Kita dengar diet FOMO, ada yang makan apple saja satu hari, ada yang makan one meal a day, maksudnya satu hari satu meal je kan. Ada yang makan tak makan langsung. 72 jam. 72 jam tak makan langsung. Tak tahulah kenapa, tapi dia kata memang diet lah. So boleh tak Puan beri pandangan tentang diet-diet yang ekstrim tapi FOMO ni? Silakan. Okey, saya tak tahu lah kalau masing-masing pernah ke cuba diet-diet ekstrim ni ya, tapi setiap minggu, setiap bulan saya rasa ada je trend-trend diet ekstrim ni, okey. So ramai yang buat keputusan ekstrim ni sebabkan dia nak capai, nak kahwin. So nak kena ekstrim ni, nak turun 10 kg sebulan katanya. Dia bila ada datang satu orang kata kesedaran atau big why tu, baru dia nak buat cepat-cepat lah kan. Tapi
seperti mana skim cepat kaya, macam tu jugalah skim cepat kurus. Ya, so kita kena tahu setiap makanan, setiap nutrisi ada kepentingan, ya, fungsi tersendiri. Kita macam mana kita nak tahu diet tu ekstrim, patut kita ikut atau tidak? Bila diet ni dia langsung tak kasih kita makan, contoh karbohidrat. Tak boleh, karbohidrat jahat. Tak boleh nak ambil langsung nasi sebab nak kurus. Kan kita ambil trend-trend sekarang ni ada yang ambil sayur buah je, tapi ada juga yang ambil protein saja, ada yang diet tinggi lemak. Kita pun saya rasa ramai antara kita yang dah confuse. Mana satu nak follow sebenarnya, kan? So mulalah kita cuba diet ni tak jadi. Okay, next diet ni pula. Tak jadi lagi sebab diet ni dia menjanjikan bulan bintang tapi dalam tempoh tertentu saja. Maybe turunlah cepat, tapi yang turun tu bukannya lemak, ya, dengan airnya, dengan ototnya, ya, lagi-lagi kalau kita dah berusia lebih 30-an, sangat penting, ya, untuk tak buat diet-diet ekstrim ni supaya dia tidak menjejaskan otot kita. Banyak sekarang ni sebenarnya yang terlampau mengejarkan, ya, berat badan yang terlampau drastik turun, ya, kita tengok muscle loss sekali, ya. Sedangkan bila umur atas 30-an sangat penting untuk kita ambil protein yang cukup untuk kekalkan, ya, kita punya muscle mass, ya, jisim otot kita untuk kita kuat di kemudian hari. Kita nak buat kerja, kita nak berjalan, kita nak beribadah, semua memerlukan otot. Okey, jadi that's why jangan, ya, sesekali kita orang kata langsung tak ambil certain makronutrien ni lah, ya. Jadi kalau kita nak tahu diet tu patut kita ikut atau tidak, bila dia tidak langsung dia tak langsung eliminate lah, kita kata karbohidrat, protein maupun lemak, ya. Jadi and then saya nak tekankan juga tentang sayur dan buah-buahan lah. Itu yang paling ekstrim bagi saya. Bila ada je dengar diet yang langsung tak perlu nak ambil sayur buah, dia akan ikut tu dulu biasanya. Sebab memang kita rakyat Malaysia, ya, 95% ya tak cukup makan sayur buah. So bila dia jumpa je diet yang tak makan sayur buah ni, dia seronok. Okey, tapi itu akan jadi timbul isu-isu lain sebab saya banyak bekerjasama dengan wanita-wanita yang ada masalah kesuburan, ya. Ya, bila ada masalah kesuburan ni sangat berkait dengan haid, ya, dengan period, ya. Mungkin ada dekat sini yang baru berkahwin, ya. Kita boleh nampak kebanyakannya mereka yang ada masalah kesuburan ni, ya, masalah period, haid tak teratur, hormon yang tak stabil bila kekurangan zat besi. Ya, jadi sangat penting zat besi dapat daripada mana? Daripada sayur, daripada buah, vitamin C, ya, penting untuk penyerapan zat besi. Jadi that's why kalau apa-apa pun berbalik kepada asal suku-suku separuh. Nampak macam tak glamour, ya, tapi kita dah buat ke belum? Itu yang so far yang terbukti. Kena cuba dululah kan. Kena cuba dulu. Sebab kadang nak ikut trend kan. Orang semua buat diet ni, kita pun nak buat lah. Kan? Tapi kita tak nak go back to the basic, suku-suku separuh sendiri. Okay? Alright, so kita kena tengok juga. So selalunya kalau ditanya soalan ni kepada Diba, Diba selalu, what do you want? What do you really need? So soalan tu semuanya akan berbalik kepada puan-puan dan puan-puan yang perlu menjawab soalan tersebut. Sebab kalau mengikut-ngikut, lama-lama jadi apa? Kita pun jadi lost. Kenapa kena tak makan nasi? Kenapa tak boleh ni, tak boleh tu? So the idea is to understand your own body dan akhirnya kita dapat memilih pilihan yang lebih sihat. Alright, so betul berat badan bukan mudah, boleh diseksa, kan? Diet ekstrim mungkin nampak cepat, tetapi puan-puan kena faham dia selalunya tak sustainable dan akan ada rebound ataupun berat badan tu akan kembali 2 kali atau 3 kali ganda lebih teruk. Alright, so sejak kita dah bercerita tentang berat ni kan, Puan Zaiza, adakah semua wanita perlu fokus hari-hari kena timbang berat badan? Kan? Dah kita cerita tentang berat badan ni. Ataupun ada tak indikator lain yang perlu wanita lihat selain daripada fokus berat badan tadi? Mungkin dari sudut self-screening, fasa wanita usia reproduktif, kehamilan, haid, pemakanan dan juga anemia. Boleh Puan kita explain? Okey, perlu ke kita timbang hari-hari? Ada tak kat sini yang kat rumah dia ada mesin penimbang? Pagi-pagi timbang kan? Hari tu lepas dapat daging korban, petang dah masak, malam dia timbang. Ya Allah, naik loh 500 gram. Lepas tu esok
Pagi-pagi dia timbang lagi. Oh, dah pergi buang air lah. Turun. Lepas tu happy sikit. Lepas tu pergi kedai, makan nasi lemak dengan lauk sotong kan. Balik timbang lagi. Ya Allah. Kan. Ada tak? Saya rasa ada je. Sebab saya pun ada juga yang bercerita kan. Distress ni. Kadang-kadang kita kata tak ada masalah nak timbang tu. Tapi jangan jadikan ia sebagai memberi kesan kepada pola pattern pemakanan. Sebab pola pattern pemakanan kita bukan hanya bergantung pada timbangan hari-hari tu. Okey, dia akan ambil masa seminggu. Dia tengok juga apa yang kita makan atau cukup ke jumlah air yang kita minum. Satu hari 6 hingga 8 gelas air. So jangan pula lepas ni tiba minum air cukup. Naiklah pula berat kan lepas minum air. Tak boleh. Dia bukan macam tu lah. Dia akan ambil masa untuk melihat. Jadi kita kata berat tu. Dan berat badan kita ni bukan satu-satunya indikator. Memang betul. Cantik baju. Kalau sebelum ni pakai XXL, tiba-tiba dapat pakai baju L. Tiba-tiba dapat baju M. Memang betul. Memang cantik. Tapi kalau kita dapat muat pun baju tu, kerana kita dah timbang hari-hari. Tapi kalau tenaga kita, pukul 10 masuk ke pukul 8 masuk kerja, pukul 10 dah ngantuk. Pukul 10 dah apa? Rasa nak tidur. Pukul 10 energi tu dah habis, satu tenaga tu dah tak ada. Atau kita kata pukul 4 petang je dah rasa sakit kepala. Sakit kepala, rasa penat-penat badan, basuh mood dah tak ada. Tak ada mood, orang cuit sikit je dia dah mengamuk. Kau nak apa ni? Naik dah suara kan. Mood tak boleh kontrol dah petang-petang. Kenapa? Itu adalah juga satu tanda-tanda di mana mungkin badan kita kurang zat, kurang tenaga. Baju muat saiz M tadi. Maksudnya badan kita dari fizikal nampak muat atau nampak dah mengikut idaman. Tapi dalaman, zat yang terkurang. Jadi dia dapat kita tahu dari situlah, daripada keadaan kita. Atau satu lagi tadi macam Puan Syazah cakap, bila haid tak teratur, tengok anak-anak remaja kita kan, haid tak teratur, kadang berkait dengan apa yang dia makan pun jadi. So kadang-kadang kalau ada yang anak-anak yang haid dia, period dia pun panjang, lepas tu flow dia heavy. So haid ni apa? Darah kan? Darah ni dia punya elemen utama dia zat besi. Zat besi ni perlu makan apa? Daging, ayam, telur. Dia perlu juga ada sayur dan buah. So kalau anak kita atau kita setiap bulan heavy period, heavy menses, dia boleh, batu kita tak tambah melalui pemakanan, macam mana? So badan kita akan cepat penat, makin penat, mood pun mood swing. Lelaki tengok dah kenapa makin lama makin baran bini aku, masa dulu elok je. Mungkin sebab daripada lepas hamil, kita dah ada 2-3 orang anak, jadi perlu top up balik nutrien dalam tubuh melalui pemakanan. Dan indikator yang boleh kita cek atau kita tengok, kita cepat penat, energi tak ada, pukul 10 dah tak okey, tu kena cek. Dia itu dengan cara cek darah kita, paras hemoglobin. Dekat klinik ada, kat hospital ada. Kita nak cek HB kita berapa. Kalau perempuan yang tak hamil, kita mesti HB kita 12 ke atas. Tadi kita tengok berat badan je kan. Kita nak tengok berat kita, oh cantik lah, berat mesti BMI kita normal contoh. Tapi paras HB pun penting. Sebab apa? 12 ke atas menunjukkan kita selamat lah, sihat. Tapi setengah orang paras hemoglobin dia adalah bawah 12 untuk yang tak hamil. 10, 9, ini akan memberi kesan kepada aktiviti harian, penat dan segalanya, muka pucat. Tu yang make up tebal tu. Bangun-bangun tidur muka pucat. Pucat sangat-sangat. Sepatutnya kalau natural glowing ni, dia adalah bila pagi-pagi bangun muka pun kita kata bersinar je kan. So ini kerana apa? Zat besi. Zat besi yang nak buat darah tu, yang color merah tu. Hari ni ramai nampak yang pakai baju merah. Zat besi ni yang buat color muka kita nampak kemerah-merahan, buat kita punya oksigen sampai ke otak, semangat dan bertenaga ni, dia datang daripada makanan harian tu. Zat besi kita, ikan, ayam, daging, juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan satu lagi yang saya nak highlightkan sikit adalah bila anak-anak atau kita banyak sangat minum berkafein, kopi, teh, apa lagi? Kek, kopi, kek espresso, segala bagai, air bergas, air berkarbonat, semua minuman ini adalah ada kafein.
Dan kafein ini dia menyebabkan zat besi tak boleh masuk dalam tubuh. Okey, jadi bayangkan kita period dah lah heavy. Suka pula kopi, pagi kopi, tengah hari kopi, petang kopi. Zat besi nak makan, dia makan ayam adalah seketul satu hari, kan? Ikan seketul. Tapi minum kopi banyak sangat. Jadi zat daripada makanan ni tak masuk dalam badan. So dia akan lagi penat dan lagi penat. Jadi selain daripada berat badan tadi, kita kena cek juga. Kalau kita banyak sangat minum kopi, kita sangat penat dalam aktiviti harian, kena cek paras hemoglobin kita juga. Sebab dia mengganggu. Lagi-lagi kalau anak perempuan kita dan nanti nak hamil atau dia tengah nak exam. Nak exam kan? Dia baru nak study je, dia tak boleh fokus. Dia tak boleh fokus. Dia belajar pun dia rasa macam tak masuk. Muka dia kita boleh nampak. Dia bangun pagi tengok muka dia. Nampak gelap sini kan, pucat kan. Suram muka tu. Yang tu kena cek. Ceklah paras HB dan buat sesuatu. Okey, supaya kita dapat kembalikan sinar glowing muka kita secara natural dengan adanya zat besi dalam makanan kita. Tu. Okey, sekian. Panjang lebar. Agak-agak puan-puan faham tak? Okey ke lagi? Ke dah makin stres dah? Alamak, hari ni kena marah lah. Kita masih lagi dalam topik yang sama, tapi saya rasa tak cukup puas lagi walaupun dah cukup panjang lebar. Boleh tak Puan Syaza, kalau tadi Puan Zaiza bercerita tentang penat, bad mood apa semua. So adakah kita ni sebagai wanita bila dah fokus sangat kepada kurus, nutrien apa yang sebenarnya yang diceritakan oleh Puan Zaiza tadi tu yang terkorban dalam daya harian? Dan sebenarnya aspek kesihatan diri yang biasanya mana yang mula terjejas dulu? Kita tahulah tadi penat, bad mood, mood swing semua kan. Mungkin boleh Puan Syaza explain lagi detail. Kita nampak dah crowd kita ni dah mula ada yang catat nota dah. Mungkin penting nanti nak bagi tahu pada semua rakan-rakan nanti. Boleh tak Puan Syaza? Boleh. Okey, bila macam kita terlampau mengejar berat badan kan, jadi hasilnya kita boleh lihat juga sekat negara kita pun ada masalah di mana masalah berat badan berlebihan dan obesiti, boleh katakan separuh rakyat Malaysia ada masalah ni. Tapi dalam masa yang sama kita ada juga kes kekurangan mikronutrisi. Macam mana tu? Terlebih Beban makro. berganda. Ya, terkurang mikronutrisi. Ya, seperti mana contohnya macam Puan Zaiza sebutkan tadi, isu zat besi, isu anemia. Ya, ramai yang baru tahu anemia bila dah buka buku pink. Tak mengandung baru tahu ada masalah anemia. Sedangkan kita kalau kita terapkan perkara ni daripada awal lagi, daripada anak kita kecil lagi, daripada anak kita start haid lagi, sepatutnya kita boleh kurangkan masalah ini. Ya, jadi isu dekat sini pun kita boleh lihat juga bila mana buat diet yang terlampau ekstrim tadi tu, ya, kekurangan nutrisi seperti pengambilan sayur dan buah, ya, jadi menyebabkan kekurangan juga ya pengambilan zat besi dan dalam masa yang sama vitamin C. Ya, yang tinggi dengan vitamin C sebab vitamin C ni bantu untuk serap zat besi tu. Tapi masalahnya kita dah makan elok. Kalau kita makan nasi campur kan, elok lah ada daging, ada bayam semua. Order teh ais, order kopi ais kan. Kafein dalam tu sebenarnya boleh menghalang penyerapan ya zat besi. Okey, sebab itulah kalau boleh mungkin boleh tukar kot lepas ni jadi limau ais kosong ke. Betul. Kan? Sebab limau ada juga vitamin C. Dia boleh serap. Lemon, honey lemon ke kan. Boleh bantu serapkan pengambilan zat besi dalam pinggan kita tu. Okey, so jadinya penting zat besi, vitamin C dan selalunya kita tekankan juga tentang kalsium. Ya, kalsium dan vitamin D. Ramai yang tak ada minum susu ataupun dah elok minum susu dengan kafein lah. Satu hal dan kita kena tahu kebanyakan rakyat Malaysia ada isu vitamin D deficiency, kekurangan vitamin D.
Okey, sedangkan kita negara panas juga satu hal. 24 jam. Tak adalah 24 jam. Main 12 bulan memang semuanya adalah matahari. Matahari kan? saja, tapi kita satu memang kita pun jaranglah nak berjemur pula kan. Kita keluar pagi kan gelap, balik kan gelap, masukkan dalam kereta tak kena matahari lagi kan. Lepas tu kurang pula pengambilan produk-produk tenusu. Ya, yang tinggi kalsium dan vitamin D, itu pun akan jadi satu masalah. Satu, kita akan perasan kalau kurang iron, zat besi dan juga vitamin D, kita akan perasan rambut kita akan start gugur. Banyak Botak rambut lah gugur. pula. Siapa kat sini ada masalah rambut gugur yang teruk, pastikan dua perkara ni. Okey, ini yang kita boleh nampak lah. Kalau ada simptom-simptom ni, kebanyakannya ada isu dengan kekurangan vitamin D dan juga iron deficiency. Selain pada tu folate, vitamin B12. Lagi-lagi kalau anak kita dah bersedia untuk berumah tangga, kan ramai yang macam Puan Zaiza kata tadilah, dah tahu pregnant baru nak ambil folic acid kan. Sedangkan kalau kita dah cukupkan pinggan kita suku-suku separuh tu tadi daripada awal lagi kan, kita boleh dapat kurangkan masalah ni berlaku juga. Okey, selain pada tu protein, untuk puan-puan semua, saya tekankan pastikan ada pengambilan protein setiap kali makan ya, and susu sekali. Okey, untuk kurangkan GC otot macam saya kata tadi lah, muscle loss, kurangkan resiko jatuh bilik air kan. Ada banyak kita dengar kes-kes sebab hilang otot tu, dan sebabkan kalsium juga ya, tulang kita tak kuat, masalah osteoporosis. Ya, bila jisim tulang kita pun terjejas sama. Ya, semua ni datang daripada produk tenusu kan. Tapi kadang-kadang kita tengok ada diet yang tak kasih minum susu. Kadang-kadang kita dah banyak trend tukar kepada oat milk. Ada susu yang oat. Intolerance. Ya, yang sakit perut. intolerance. Saya rasa tak semua orang ada isu dengan intolerance. Kita pun ada lactose free. Ada orang memang prefer untuk oat milk, tapi kalau dia fikir saya nak oat milk sebab nak sihat. Itu saya rasa kena betulkanlah persepsi itulah. Sedangkan susu biasa tinggi dengan protein, FOMO tu, oat milk tu. FOMO kan, again FOMO. Okey, jadi pentingnya untuk bukan saja-saja ya kita minta makan suku-suku separuh tu, sebab itulah yang kita boleh dapatkan ya, diet seimbang dalam masa yang sama, turun berat dan juga cukup keperluan mikronutrisi kita, iaitu vitamin dan minerals. Boleh lagi ke puan-puan? Saya rasa dah macam dalam kelas dah. Kan? Ada kalsium, vitamin semua, alfabet dah saya dengar. A, B, C, D, E, F, G. Boleh ke puan-puan? Boleh lagi ke? Bila kita bercerita tentang mineral, vitamin, soalan yang biasalah, tak pernah lari. Orang nak mudah, selalunya ambil apa puan-puan? Suplemen. Betul tak? Tak yalah susah makan, Tima. Ambil je suplemen ni. Terus je sihat. So kita nak dengar jugalah daripada jelitawan-jelitawan kita ni. Ada ke mereka makan suplemen hari-hari? Kenapa mereka masih jelita? So kita nak kena tanya tips-tips. Macam mana untuk teruskan, kita akan teruskan dengan segmen yang ketiga, iaitu suplemen, ubat kurus dan risiko kesihatan. So Puan Zaiza, sekarang ni bukanlah kita nak tutup periuk nasi orang kan. Alamak, nanti kena ban pula kan. Puan Diba ni memandai-mandai. So sekarang terlampau banyak suplemen glow, fat burner, appetite suppressant dan slimming coffee. So adakah sebenarnya kita semua ni perlukan semua tu? Puan Zaiza? Kalau kita tengok macam-macam bentuk suplemen untuk orang muda, dia kata boleh untuk glowing, untuk ada juga suplemen nak putihkan rupa wajah. Ada suplemen kalau untuk orang yang lebih berusia untuk anti aging, ataupun nak kurang elak rawat diabetes. Pun ada juga. Ada kan? Dia jual minuman, suplemen, dia kata minum ni nanti tak ada diabetes. Hilang 1001 penyakit. Lepas tu ada juga dia kata minum jus ni, dia kata nanti anda sihat bertenaga. Tapi kita ikhtiar. Ikhtiar pula Macam tu kan, tak apa. Betul. Betul. So
adakah perlu wanita ni ambil minuman? Sebenarnya macam saya cakap tadi juga, kita ni adalah sasaran kepada pasaran di luar sana untuk menyasarkan kelemahan kita. Kelemahan kita, boleh kata kelemahan lah sikit. Nak cepat, nak mudah, tak nak fikir-fikir sangat, terus ambil, terus dapat, kan? Tapi kita kena, dan bagaimana produk ni, so saya sini, saya tak akan nak highlight lah mana-mana produk ke apa, tapi saya nak bagi satu panduan. Okay, kalau kita tengok, kita kena analyse atau kita kena fikir lebih kritis lah. Semua produk ni kalau tengok kat TikTok, kat mana-mana, dia sama je lebih kurang. Dia akan pakai influencer, kan? Influencer kata, ya Allah, saya pakai ni putih sebelah tangan, sebelah lagi belum, esok. Hari ni je satu, kan? So contoh-contoh lah macam tu, kan? Lepas tu dia pakai testimoni. Testimoni apa? Kawan dia datang rumah kita, dia kata, tu mak senah rumah 3 yang lebih tu, dah Jauh sihat je. dah. Oh, jauh dia. Dia Jauh kata, je. tapi dia testimoni ni maksudnya dia pakai orang lain punya pengakuan. Okey, pengakuan dia kata, ini orang belakang dah minum, orang kiri kanan, orang depan semua dah. Puan je tak minum lagi. Kena cuba. So bila kita tahu ni, kita dah kena hati-hati. Kita dah ada tekan satu butang merah. Kena dengar lebih ni. Sebab apa? Dia menyatakan tentang orang lain dah pakai dan elok, bagi dia elok. Sedangkan dari segi kita atau dari segi kesihatan, dia ada tak data-data saintifik? Data-data saintifik maksudnya dia dah buat kajian ke dekat orang yang ramai? Okey, betul-betul berhasil ke? Okey, itu kena ambil kira. Sebabnya kita ni, wanita ni, di depan saya, kita ada beribu macam profil tubuh. Maksudnya ada yang ada penyakit kencing manis, ada yang ada darah tinggi, ada yang mungkin ada masalah buah pinggang, ada yang sihat. Ada yang sihat betul. Jadi kalau dia orang, contohlah jus tadi nak tambah tenaga, bagi kepada orang yang tak cukup zat, dalam jus tu ada gula. Memanglah lepas dia minum, dia rasa apa? Wih, tenaga lah. Tapi esok tenaga dia jatuh balik. Sebab apa? Gula tu dah habis. Jadi dia kena minum lagi. Minum lagi. Tak berhenti. Lala dapat diabetes ke. Okay? Jadi ini kena hati-hati. Dan kalau boleh, seboleh-bolehnya, testimoni orang A, kalau lah Puan Diba ambil elok, belum tentu saya elok lagi. Dia tinggi, saya pendek. Kot, gurau-gurau, kan? Maksudnya berbeza profil kita. Kesihatan kita lain. Pemakanan kita lain. Jadi mungkin tak sama. Jadi kalau ubat yang ada kajian daripada datang dari hospital, daripada klinik, itu adalah yang lebih sahih. Kerana dia dah buat kajian dan saintifiknya ada. Dan satu lagi, kalau diasak dengan pelbagai macam ni, bolehlah jumpa doktor juga. Sebab apa? Ubat-ubat diabetes yang kita ambil, ubat darah tinggi kita ambil, mungkin ada apa? Ada kita panggil interaksi, dia mengganggu. Terganggu kerana jus ni tadi, suplemen ni tadi. So sebab tu badan tak sama. Dan sebabkan tu pergilah ke jumpa doktor. Doktor tahu dah senarai ubat kita. Tu senarai ada 10 ubat, kan? Kita profil darah kita, HDL kita berapa, diabetes kita berapa, darah tinggi kita berapa, semua ada. Dan barulah doktor akan tengok, oh ni perlu atau tidak sesuatu suplemen itu. So ini yang penting sekali. Jadi kita janganlah mudah terus terima. Tengok kat TikTok je nak cuba. Nak cuba tu kena faham, nak cuba tu badan kita, bukan macam cuba baju. Bila masuk dalam badan, dia akan bagi apa? Kesan pada kesihatan kita. Sikit-sikit buah pinggang kita. Siapa yang nak tapis dalam badan kita ni? Tempat mana nak tapis suplemen ni? Buah pinggang dan hati. Kalau dia dalam aspek bentuk lemak lah. Okay? Dua tempat ni. Ibarat macam sinki kat rumah lah. Kalau saya nak tunjuk secara yang lebih senang nak faham. Sinki tu, semua sampah dia masuk situ. Apa jadi kat bawah? Sumbat. Kita tak nak buah pinggang kita rosak. Boleh kalau perempuan baca kat Facebook ke dekat TikTok, ada tak yang muda-muda dah sakit buah pinggang? Kan? Ada yang buat drip putih pun sakit buah pinggang. Tapi benda ni tak popular sebab dia tak akan diwar-warkan. Kalau pergi hospital, pergi klinik, barulah boleh tahu. Jadi bukan saya kata semua suplemen ke apa tak elok. Mesti mengikut tuan-tuan dan puan-puan punya keperluan individu. Dan kena jumpa kat doktor.
Macam tu. Betul, Okey? betul. Ujian darah kan. Ujian darah, betul. Betul. So sebenarnya suplemen ni macam apa yang Liba suka sangat ingatkan balik puan-puan. So soalan dia akan balik pada puan. Perlu tak sebenarnya ambil suplemen ni? Kalau perlu, kenapa? Kalau kenapa tu penting untuk ambil dalam serta-serta masa yang tertentu, tak ada masalah. Tapi kalau tiada sebab, tak tahu jawapan dia, memang ambil saja-saja. Maknanya kena berhati-hati. Tu lagi bahaya tu kan, Betul. saja-saja. Jangan saja-saja. Alright. Okay. So kita kena faham suplemen bukan pengganti makanan. Kalau asas pemakanan belum seimbang, suplemen tidak boleh, tidak mungkin, tidak akan menggantikan keperluan tubuh yang sebenar. Okey, boleh lagi ke puan? Banyak lagi ni kita nak bercerita. Kalau boleh kita nak dengar ni. Tepu dah. Biar nanti balik je daripada kita punya sesi perkongsian ni semua jadi jelita. Jelita terus sihat, tak ada masalah kesihatan, itu yang kita nak. Alright. So seterusnya Puan Zaza, kita ni nak jelita tapi nak kurus. Apa lagi kita nak? Kan? So kita ramai wanita mengambil ubat kurus, ubat tahan lapar tanpa pemantauan. Dan sebenarnya ada kesan ke sebenarnya Puan Syaza? Kalau ada kesan, apakah kesan jangka panjang kepada kesihatan, kepada wanita? Boleh tak Puan Syaza terangkan mungkin dari sudut kekurangan zat besi ataupun hormon ataupun kesihatan reproduktif? Silakan. Okey, tentang ubat kurus. Suplemen kurus ni kita nak kata multi-billion dollar punya bisnes. Okey, semua orang nak buat. Semua orang nak kurus. Separuh rakyat Malaysia ada masalah berat badan kan. Jadi memang akan jadi macam pisang goreng panas lah kan. Kita kena faham ada yang ubat-ubat ataupun suplemen yang dibenarkan, diluluskan, ada yang tidak ya. Jadi masalah bila tanpa pemantauan. Ya, dia ada banyak bentuk, ada yang fat burner, ada yang appetite suppressant ya, tahan selera makan. Ya, even semua you kena faham, you ambil ubat yang suplemen ke ubat kurus ni semua perlu jaga pemakanan. Back to the basic. Even sekarang ni kita ada banyak sangat injection, ya, Saxenda, Wegovy, Monjaro pun semuanya dia tekankan di situ kena jaga pemakanan. Kalau beli, saya rasa adakah yang pernah beli mesti kata okey kena buat suku-suku separuh jugalah selas. Lepas tu So baik tak payah ambil. Ya ke? ya Lah. dia jual kan. Lepas tu ada satu grup lah. Kan kena juga makan macam So ni, kena makan sini makan macam ni. suku-suku separuh jugalah. Ya, jadi kita turun berat. Tapi kita ingat sebab produk. But actually sebabkan pemakanan kita. Kan? Jadi sebaiknya kita kena perhatikan dulu pemakanan kita. Ya, kalau memang nak buat dia, kalau nak ambil pun dia jadi sebagai tambahan sahaja ya, suplemen kan makanan tambahan. Ya, seperti saya biasa juga terima masalah yang ambil seperti L-carnitine kan. Itu sebagai pre-workout. Kita kena ambil sebelum ya senaman supaya berikan kita tenaga. Tapi kalau at the end kita tak jaga pemakanan juga, still the same. Okey. Lagi satu masalah dia bila kita turun berat terlampau drastik, ya, ini yang akan berlaku ialah macam saya berbalik pada tadi, kehilangan otot dan juga masalah haid tak teratur. Ya, sebabkan kita kekurangan protein dan juga kekurangan mikronutrisi especially. Ya, jadi sebab itu pentingnya untuk kita tidak mengejar sangat berat badan sebab kita kena faham bila kita stop je diet ekstrim ni, kita akan nampak berat kita naik mendadak semula sebab bila otot kita pun hilang, BMR, kadar metabolisme badan kita pun akan rendah. Kita pernah dengar kan, metabolisme saya tinggi, metabolisme saya rendah. Kan? Sebenarnya kita boleh tingkatkan metabolisme kita dengan tingkatkan jisim otot kita. Kan? Jadi bila kita buat diet ekstrim ni akan perasan, turun berat banyak. Kan? Sebabkan otot-otot pun hilang sama. Dengan tu bila diet ekstrim ni kita jarang boleh kekalkan. Selalunya 2 minggu, 3 minggu kan. Tak boleh lebih 6 bulan biasanya. Bila kita stop je,
dalam keadaan kita punya metabolisme tu dah rendah, kita akan perasan berat kita naik mendadak. Ya, itulah isu-isu biasanya yang kita perhatikan. Ya, selain pada tu bila kita dah mula tak datang haid. Rambut gugur, tak ada mood, ya, mulalah ada masalah, sembelit. Bila kekurangan sayur dan buah. Itulah susahnya. Itu akan isu-isu yang biasa yang kita terima. Ya, itu sangat penting untuk kita tidak mengejar angka semata-mata berat badan. Ya, lagi-lagi kalau kita dah berusia, ya, jangan mengejar angka je. Tengok juga ukur lilit pinggang sebenarnya. Saya lebih suka tekankan ukur lilit pinggang. Ya, sebab ada je yang keadaan kita panggil tofi. Pernah dengar tak tofi? Macam mana bunyi? Topi? Tofi, thin outside but fat inside. Kiranya kat luar nampak slim, dah turun banyak ni. Tapi kat dalam rupanya lemak tepu, lemak visceral kita panggil tinggi. Ya, ini tetap sama risiko ya, walaupun berat dia normal tapi dia punya lemak visceral tinggi, risiko untuk dapat penyakit 3 serangkai sama. Ya, sebab itulah pentingnya untuk you ambil, tengok juga ukur lilit pinggang ni. Kalau lebih 80 cm bagi wanita, you sangat berisiko dah. Okay? Alright, so rasanya dah cukup panjang kita bercerita, kan? Sedar tak sedar kita dah sampai pun ke penghujung forum. So mungkin untuk take away terakhir, kan? So kita nak recap balik. So kita nak minta tolonglah jelitawan-jelitawan kita ni bantu balik apa yang ingin dipesankan. Kita start dengan Puan Saza dulu. Pesanan ya. Pesanan saya sebagai wanita, sebagai ibu juga, ya, kita ni memegang amanah juga bagi saya lah ya, untuk menjaga keluarga. Kalau boleh kita bermula dengan diri kita lah untuk mendidik keluarga kita. Kita sekecil-kecil kita ajak makan sayur dulu ke kan. Buat perubahan. Sebab perubahan tu mungkin kita tak boleh tunggu orang lain. Kita cuba start pada diri kita lah. Okay. Banyakkan pengambilan sayur. Masalah isu saya selalu tekankan sayur ni. Sebab isu tu besar sekarang ni. Okay. Sebelum tak pernah makan sayur, at least sekali sehari dulu. Ya, kerapkan, ya, ajak buat aktiviti riadah bersama-sama. Ya. Pastikan kurang-kurang nasihatkan anak-anak kita supaya kurangkan terlampau FOMO, ya, viral. Ya. Sebab at the end, ya, yang seimbang itulah yang sustainable, yang kita mampu untuk konsisten, ya, yang sesuai untuk peringkat umur lah, semua peringkat umur. Alright, terima kasih Puan Saza. Puan Zaiza, apa pula pesanan akhir Puan kepada wanita luar sana agar tidak terlalu terperangkap dengan trend makanan, diet dan produk viral? Okey, pesanan tadi saya ialah macam saya kata tadi, tapis-tapis lah. Semua bentuk FOMO, trend atau kawan-kawan ajak tentang cuba itu, cuba makanan ini, cuba itu. Dan kalau boleh, one tips je. Kalau nak rasa sangat pun, beli satu lah, kongsi. Kongsi kalori kita kata. Beli satu air tu kan, kalau nak sangat kan, janganlah beli sebab mahal satu tu kan. Satu air FOMO ni, air viral ni dia mahal. Jadi yang nak minum sebenarnya, nak rasa tu adalah mulut saja, bukan badan kita nak. Mulut je dia nak rasa, dia sifat ingin tahu. Jadi kongsi-kongsilah sekali dan janganlah kerap sangat mengikut trend itu. Mungkin kalau minggu ni dah dapat satu air, minggu depan ada trend lain, sabar-sabar dulu. Tapis-tapis dulu, okey? Makan dulu macam biasa supaya kita pun jimat sikit. Sebab air-air viral ni tak murah kan? Mahal. Jadi itu pun satu yang benda kita kata tak ada faedah pun. Air-air manis, air-air yang viral ni dalam mahal dan tak menyihatkan. Jadi kena buat pertimbangan yang betul sebab kita wanita, kita gatekeeper keluarga kita. Kalau kita tak ada ilmu pemakanan, kena cari. So hari ni, 2 hari, 3 hari kat sini, perempuan boleh pergi ke booth, ada booth wanita juga untuk tahu lebih detail tentang nak hamil ke, promo pula, nak hamil, macam mana pemakanan nak hamil, persediaan untuk hamil, ataupun untuk weight management wanita, okay? Supaya ilmu tu penting. Okay, cakap juga dengan anak-anak, carilah ilmu yang betul daripada Kementerian Kesihatan,
daripada nutritionist KKM. Kita ramai, hari ni ramai nutritionist ada di sini. Jadi boleh tanya je siapa-siapa dekat booth tu. Semua ada input pemakanan yang sahih lah untuk disampaikan. So tu saja dari saya. Bukan senang nak kumpulkan ni ramai nutritionist Betul. ni. Jadi ambil kesempatan ni untuk tanya segala persoalan diet tu diet ni tanya. Betul. 3 hari berkampung kat sini. Dekat FB pun boleh cakap juga Betul. kan. Sila Ah. datang Aeon Bandaraya Melaka. Jom datang. Kawan-kawan memang kena ajak lah. Rugi tak datang. Selalu kita dengar konsultasi tapi tak menyeluruh. So kita kena datang lah. Hari ni hadir. FOC. Ah, Tak ada. FOC. Itu yang paling perlu, penting. tak ada apa kita kata jadual pun. Betul. Boleh datang je, walk in. Tanya pada pakar. Kita nak buka soalan kepada jelitawan-jelitawan di bawah? Ada ke soalan-soalan yang mencabar minda yang ingin diutarakan sebelum kita akhiri forum kita hari ini? Ada ke soalan? Ada yang angkat tangan kat depan. Ya puan. Bagi tahu dari mana, nama dan soalan lah untuk kami jawab. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Saya Sri Asyik Hamid. Saya memang teruja tentang pemakanan ni dan saya pernah diet 3 bulan 21 kilo turun. Tapi tak istiqomah. Faham? Tapi saya amalkan pemakanan yang sihat. Saya diet tapi saya makan 5 kali satu hari. Saya amalkan suku-suku separuh. Alhamdulillah. Jadi saya tu kadang-kadang saya cakap kan bila budak-budak muda ni saya galakkan dia buat macam tu. Tapi pula bila saya sekarang dah ada sakit kan. Jadi saya dah tak boleh kontrol cara pemakanan. Sebenarnya untuk diet saya sendiri pun tak jumpa pakai nutrition saya tahu. Tapi saya bila pola pemakanan saya dah berubah. Jadi susah untuk saya diet balik. Okey, satu soalan saya, perlukah macam saya ni kan, saya dah tak makan ayam, makan ikan pun sikit, tak boleh banyak. Saya lebih kepada daging. Jadi memang tak sihat lah untuk saya kan. Okey, apakah perlu saya ni ambil vitamin atau makanan tambahan, suplemen? Soalan yang memang mencabar tu. Terima kasih puan. Okey, Soalan yang terima sangat kasih. menarik dan tahniah atas usaha puan. Dapat turun 21 kilo. Berikan tepukan pada jelitawan kita. Tahniah dan semoga menjadi inspirasi kepada semua yang lain yang mendengar. So mungkin Puan Syazah ke nak jawab? Okey, terima kasih puan. Tahniah apa pun bukan senang nak turun sebanyak tu. Ya, nak disiplin. Saya rasa isu utama nak diet ni disiplin. Ya, nak konsisten kan. Tapi bila puan kata puan ada masalah kesihatan, bagi saya itu sangat penting untuk berjumpa dengan pakar pemakanan. Ya, sebab diet dah berubah, ada benda yang tak boleh makan, ada yang boleh makan kan. Jadi kita lagi penting untuk tahu yang mana yang sesuai, diet pola pemakanan yang macam mana sesuai dengan keadaan puan. Ya, soal pasal daging tu ya, kita memang kalau boleh tekankan pengambilan lemak baik iaitu sumber omega 3 ya. Kita ada lemak poli tak tepu, contoh macam ikan. Memang kita galakkan kalau boleh makan banyak ikan sebab omega 3 bagus untuk kolesterol. Tapi bila daging, kebanyakannya daging ni tinggi dengan lemak tepu. Ya, jadi sesuai kita nak kurangkanlah pengambilan tu 2-3 kali dan dalam saiz satu tapak tangan setiap kali makan, begitulah. Ya, tapi again bagi saya ya, kalau untuk suplemen tu berbalik kepada cuba dulu lengkapkan, jumpa pakar pemakanan, lengkapkan pengambilan harian terlebih dahulu, jika perlu baru ambil suplemen atau vitamin. Ya, mungkin boleh buat pemeriksaan darah. Bagi saya isu utama biasanya adalah tentang iron lah ya. Macam saya sebutkan tadi, iron dan juga vitamin D puan. Okey, boleh buat pemeriksaan darah sebelum kita ambil saja, sebab saya takut sebab puan ada mention masalah kesihatan kan. Jika kalau ada ambil suplemen yang tak sesuai pula, ada pula ambil ubatan daripada doktor hospital, takut dia akan mengganggu penyerapan dan tindak balas ubat tu sendirilah. Okey? Itu bagi saya. Puan Zaiza? Nak tambah ke? Saya rasa cukup lengkap dah tu. Maksudnya puan kami nampak kalau ada TCA klinik kan.
Masa jumpa doktor tu boleh terus minta referral ke klinik kat KK, klinik kesihatan pun ada nutritionist. Minta dengan betul. dia, saya dapatkan satu date saya nak jumpa nutritionist. Sebab apa? Dia boleh tengok profil darah puan bersekali dan baru kita boleh nak bagi input pemakanan yang tepat. Sebab bila kita ada masalah kesihatan, kita tak akan secara umum lah. Tak sama kan, macam saya kata, lain orang ada masalah A dengan masalah B, kita kena dapatkan yang lebih spesifik. Tapi alhamdulillah, tahniah puan lagi sekali. Ikut suku-suku separuh. Sedap telinga saya dengar suku-suku separuh kan. Okey. Alhamdulillah. So sebenarnya secara umumnya kita dah banyak berkongsi pada hari ini. Makanan FOMO mungkin kita rasa in trend, tapi sebenarnya kita perlukan lebih dari sekadar viral. Tubuh wanita perlukan keseimbangan, Puan kepelbagaian. Adibah, ada lagi satu soalan. Wow. Okey Puan, terima kasih. So boleh perkenalkan diri, bagi tahu dari mana dan soalan. Terima kasih Puan. Tak sabar nak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safia binti Baba daripada WI Sungai Rambai Barat. Soalan saya ni boleh dikatakan makan makanan yang seimbang. Tetapi apabila saya makan selalu mengantuk dan letih juga. Jadi saya minta Puan Ceramah ulaskanlah apakah makanan-makanan lain yang perlu saya makan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Maksudnya apa tu puan-puan? Puan-puan mendengar dan memberi respon yang baik. Berikan tepukan pada puan-puan. Ya Rabbi ya Ta'ala. Saya ingat dah nak tutup dah. Alhamdulillah. Ada lagi soalan. So, walaupun kita rasa remeh, soalan tu agak mudah, tapi sebenarnya apa makanan yang sesuai untuk puan tadi? Mungkin Puan Zaiza nak mula dulu? Okey, walaupun saya tak dapat detail pemakanan tu, tapi saya dapat tangkap soalan tu bila makan ngantuk kan. So yang saya boleh assume lah daripada yang kadang rasa mengantuk ni mungkin datang daripada bila proses metabolisme kita proses penghadaman sedang berlaku, nak menghadamkan makanan tu, so tenaga yang ada dalam badan tu difokus untuk ke situ, jadi ditarik daripada tempat-tempat lain lah, so jadikan ada rasa mengantuk. Dan kadang-kadang kalau kita makan makanan yang lebih manis kan, atau makanan yang kita kata simple karbohidrat lah, maksudnya nasi kosong ke, kek ke, dan dia menyebabkan kita panggil comfort food. Comfort food ni benda yang kita happy makan kan, so dia buatkan kita lebih apa, tenang, penghasilan emosi kita, menyebab kita apa, mula nak mengantuk. So dia banyak sebab kenapa nak mengantuk, tapi memang saya nak suggestkan walaupun kita makan apa-apa, lepas makan tak bolehlah baring, tak bolehlah tidur kan, macam tu. Kalau boleh memang tunggulah, kalau nak basuh pinggan ke, nak buat kerja ngemas-ngemas sikit, dah makan tengah hari, dengan panas kan, dah makan tengah hari, memang ngantuk kan contohnya. Lepas tu lah baru kita buat kerja-kerja. Sebab apa? Bila kita terus baring dengan makanan kita, penghadaman kita akan agak bermasalah. Termasuk juga nanti paras gula kita pun akan jadi lebih tak stable. Jadi lepas makan kena bergerak. Bukan suruh lari tak. Dia lebih kepada bergerak. Buat aktiviti. Instead of duduk depan TV ke atau terus sambil bantal tidur. Yang tu paling kita tak boleh buat lah. Walaupun susah tapi cuba. Memang kena buat. Lepas makan hujan, sedapnya tidur kan. Aduh. Kalau tanya saya lah, walaupun yang saya boleh bagi tips sikit, selalunya kita jangan buat semua tu di satu tempat lah. So kalau nak makan, pergi tempat makan, nak tidur, pergi tempat tidur. Jangan mandi kat situ, makan kat situ, berak kat situ, memanglah tak bergerak kan. So we have to move around in our house. So memang sangat bagus soalannya. Lagi Mungkin satu Puan saya, Syaza tambah nak lagi. Tambah sikit sebab Tak saya boleh rasa berhentilah nampaknya. mungkin sebab ada banyak faktor lah saya rasa kan. Tapi antara salah satunya juga sebabkan berkaitan dengan lonjakan insulin ya. Bila kita makan nasi, especially kita pula biasa makan nasi beras Thai, beras wangi kan. Ya memang kita akan lebih mudah ya untuk orang kata lonjakan insulin dan energy crash kita cakap. That's why kita mengantuk lepas makan. Antara salah satu cara juga ialah kita kena biasakan kalau kita makan suku-suku dah elok tu, kita cuba juga turutan makanan.
Kita cuba makan sayur dulu. Suapan pertama. Ya, penting ya untuk tidak menggalakkan insulin Ini tu tips melonjak yang naik. bagus ni. Ya, kita makan kita sayur start dulu. sayur dulu. Ya, kita ada turutan. Makan sayur dulu dalam tempoh 3-5 minit. Tak payah nak kira kan, agak-agak je lah kan. Kunyah perlahan, makan baru makan nasi dengan lauk. Cuba, tak percaya, cuba tips ni dengan cuba bergerak. Lepas tu dalam 10-15 minit bergerak. Akan perasan satu, kita lebih energetik dan juga kurang craving orang kata. Banyak ni tips-tips berharga ni. So memang kena yang buat. penting dia jangan simple karbohidrat tu lah. Ya. Dia mesti ada suku-suku separuh. Sayur, ada buah. Betul. InsyaAllah dia akan lebih elok lah. Kurang sikit mengantuk tu. Okey Puan, saya harap Puan dapat bawa balik ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri Puan. Alright, so tubuh wanita bukan lagi hanya memerlukan kecantikan dari segi luaran, tapi sebenarnya dalaman juga sangat penting. Tak semua yang viral tu perlu dicuba, tak semua yang kononnya nampak healthy benar-benar sihat. Alright, yang penting adalah tabiat kecil yang konsisten. Alright, dengan itu saya bagi pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua panel kita, Puan Syaza dan Puan Nuruzaiza atas perkongsian yang sangat bermakna. Terima kasih juga kepada jelitawan di bawah yang sudi hadir dan sudi mendengar dan sudi bertanyakan soalan. Itu yang paling susah. Berikan tepukan kepada anda semua. Alright, moga selepas ini kita semua lebih bijak memilih makanan, lebih sayang tubuh sendiri dan lebih yakin membuat keputusan berdasarkan ilmu, bukan semata-mata trend. Sekian, terima kasih. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, satu tepukan untuk pakar nutrisi kita pada hari ini yang kami datangkan pada bahagian permakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam-macam input yang diberikan dalam forum kita pada pagi ini dan juga macam-macam pelajaran yang baru kita dapatkan. Terima kasih kepada Puan Adiba, terima kasih kepada Puan Nurul Zaiza dan terima kasih kepada Puan Syaza Liana. Okey, kita tak habis kat sini saja. Kita masih